Kau duduk di dalam kegelapan. Bilik ini terasa asing walaupun ia milikmu. Udara terasa berat, sejuk. Kau fikir kau telah menemuinya. Seorang jiwa yang bergetar pada frekuensi yang sama dengan jiwamu. Seseorang yang melihatmu, benar-benar melihatmu. Tetapi sekarang, keheningan, ruang di sebelahmu di atas katil bukan sekadar kosong. Ia dingin, sebuah kekosongan yang memakan haba dari tubuhmu. Kau bertanya pada dirimu sendiri berulang kali. Mengapa? Jawapannya lebih gelap daripada yang kau sangkakan. Inilah kebenaran yang kejam tentang wanita moden tertentu. Wanita yang terluka, yang hanyut. Mereka tidak mencari cinta. Mereka mencari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih segera. Mereka mencari pengisi. Pengisi untuk kekosongan emosi. Penampal sementara untuk jiwa yang retak. Dan kau adalah pengisi yang sempurna. Fikirkan kembali. Setiap perbualan, setiap pertemuan, ia sentiasa tentang dia. Luka-lukanya, ketakutannya, dramanya. Dan kau adalah penyelamat. Sang pahlawan dalam perisai berkilauan. Atau itukah yang kau mahu percaya? Ini bukan kebetulan. Ini psikologi. Psikologi kelangsungan hidup emosi yang songsang. Apabila seseorang merasakan kekosongan yang mendalam akibat trauma, putus cinta atau krisis identiti, naluri pertama bukanlah untuk menyembuh. Naluri pertama adalah untuk mengisi kekosongan itu dengan apa sahaja, dengan sesiapa sahaja. Kau bukan cintanya. Kau adalah distraksinya. Kau adalah ubat penahan sakit sementara. Dia tidak jatuh cinta padamu. Dia jatuh cinta pada bagaimana kau membuatnya merasa tentang dirinya sendiri. Kau membuatnya merasa diingini. Kau membuatnya merasa menarik. Kau membuatnya lupa untuk seketika akan lubang di dalam jiwanya. Mari kita lihat satu contoh. Panggil dia Adam. Panggil dia Luna. Luna baru sahaja mengakhiri hubungan 5 tahun. Hatinya hancur berkecai. Egonya lebam. Dia bersendirian buat kali pertama dalam masa yang lama. Dan kemudian dia bertemu Adam. Adam baik. Adam seorang pendengar yang baik. Adam memberikan perhatian yang tidak berbelah bagi. Bagi Luna, perhatian Adam adalah seperti air untuk orang yang kehausan di padang pasir. Dia minum dengan lahap. Perhubungan mereka bergerak pantas, terlalu pantas. Dalam beberapa minggu, Adam merasakan dia telah mengenali Luna seumur hidupnya. Adam fikir dia istimewa. Dia fikir dia adalah orang yang akhirnya memahami Luna. Tetapi dia tidak sedar. Dia hanyalah sebuah jambatan. Jambatan untuk Luna menyeberangi sungai kesedihannya menuju ke tebing yang lebih selamat. Dan jambatan selalu ditinggalkan selepas digunakan. Bagaimana kau boleh tahu jika kau adalah pengisi? Terdapat tanda-tanda amaran jika kau cukup berani untuk melihat. Tanda pertama, kelajuan yang tidak masuk akal. Hubungan itu terasa seperti roket, bukan bunga yang mekar. Dia berkongsi trauma terdalamnya pada tarikh kedua. Dia berkata, "Saya sayang awak," dalam minggu pertama. Ini bukan kegairahan. Ini adalah keputusasaan. Tanda kedua, hantu masa lalu. Bekas teman lelakinya sentiasa hadir, sama ada sebagai penjahat atau orang suci. Kau tidak sedang bersaing dengan seorang lelaki. Kau sedang bersaing dengan sebuah memori. Dan memori tidak boleh dikalahkan. Tanda ketiga, keintiman yang tidak seimbang. Mungkin ada keintiman fizikal, tetapi keintiman emosi adalah jalan sehala. Dia tahu semua ketakutanmu, tetapi kau tidak tahu apa yang membuatnya tersenyum pada hari Selasa. Tanda keempat, kitaran tarik dan lepas. Apabila dia merasa sedih atau sunyi, dia akan menarikmu rapat. Sangat rapat. Tetapi apabila dia merasa lebih baik, lebih kuat, dia akan menolakmu pergi. Kau akan dibiarkan terdampar, keliru. Ini bukan kitaran cinta. Ini adalah kitaran penggunaan. Kau adalah ubatnya. Dan apabila simptomnya reda, preskripsi tidak lagi diperlukan. Momen kebenaran itu menyakitkan. Ia seperti melihat ke dalam cermin yang retak dan menyedari orang yang kau lihat bukanlah dirimu yang sebenar. Kau melihat bukan seorang kekasih, tetapi seorang penjaga sementara. Seorang pakar emosi yang tidak bertauliah. Seorang penonton untuk teater, seorang pelakon. Rasa marah akan datang dahulu, rasa dikhianati. Bagaimana dia boleh lakukan ini padaku? Tetapi di bawah kemarahan itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Kebenaran yang lebih rumit. Ini bukan salahmu.
Kau memberikan dengan ikhlas. Kau memberikan apa yang kau fikir adalah cinta. Dan ironinya, ini juga bukan sepenuhnya salahnya. Dia bukan raksasa yang licik. Dia adalah orang yang sedang lemas. Dan orang yang lemas akan menarik apa sahaja atau sesiapa sahaja turun bersama mereka untuk terus bernafas. Walau untuk sesaat lagi. Dia tidak berniat untuk menghancurkanmu. Kau hanyalah rakit penyelamat yang tidak sengaja ditemuinya. Ini adalah tragedi, bukan kejahatan. Tragedi dua jiwa yang tidak utuh, cuba mencari keutuhan di tempat yang salah. Jadi, apa yang kau lakukan sekarang dengan kebenaran yang pahit ini? Pertama, kau memaafkan, bukan untuknya. Untuk dirimu sendiri, memaafkan adalah tindakan melepaskan harapan untuk masa lalu yang lebih baik. Ia adalah penyerahan kepada realiti. Kedua, kau membina semula, bukan tembok di sekeliling hatimu, tetapi asas yang lebih kukuh di bawah kakimu. Belajar untuk mengenali nilai dirimu sendiri, bukan melalui pengesahan orang lain, tetapi dari dalam. Cintamu bukanlah hospital untuk jiwa-jiwa yang patah. Ia adalah sebuah istana yang menunggu ratunya, bukan pesakitnya. Dan kepada wanita yang mungkin mendengar ini, yang mengenali kekosongan ini di dalam dirimu, kekosongan itu tidak akan dapat diisi oleh orang lain. Setiap pengisi yang kau gunakan hanya akan meregangkan lubang itu, membuatnya lebih besar apabila mereka pergi. Penyembuhan bukanlah tentang mencari orang yang tepat. Ia tentang menjadi orang yang tepat untuk dirimu sendiri. Hadapi kekosongan itu. Duduk bersamanya dalam kegelapan. Dengarkan apa yang ia cuba beritahu padamu. Hentikan pencarian pengisi. Mulakan perjalanan penyembuhan. Kerana cinta sejati tidak mengisi kekosongan. Ia bertemu dengan jiwa yang sudah utuh.